Okay guys, sekarang ni kita dah naik tobogan. Takut lah. Alright ya, kita Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Kandested. Nak pergi main tobogan, benda yang gelongsor tu. Baru sampai. Jom, kita gerak. Naik ke Kandested, akan naik ke Bekar. Jom kita naik ke Bekar kalau sana. Let's go. View sangat cantik guys. Dekat sini ada pokok kuning-kuning ni. Pokok kuning-kuning ni lawa ni. View yang sangat cantik. Jom kita. Let's go. Pokok ni boleh tiup. Tiup. Gempak gila. Alright guys, dah sampai dekat betul-betul bawah ke Bekar, dekat di Kandested. Tengah jalan kaki. Kandested. Parking kita jauh sikit, kena jalan kaki. Beli tiket dulu. Nak naik ke atas main tobogan. Beli tiket. Ramai juga orang. Mana datang dekat Kandested ni, korang boleh beli tiket. Dekat mesin dia ni ada 3 mesin. Baru naik ke Bekar, ke atas. Heading nak main tangga pula dah. Turun macam mana? Cepat. Iya. Cepat. Iya, sana sikit. Oh nak lalu dah. Iya. Ini dia tiket. Let's go. Kita naik ke atas. Naik ke Bekar, ke sana kita main tobogan. Ya. Okey, sekarang ni dah naik dalam kabel car. So, view belakang. Macam-macam kat genting juga dah. Cantik. Lawa lah view, ada gunung ganang. Kita belanja sikit view kat sana. Nice. Ada suka tak? Tengok view. Cantik. Udah. Sekarang kami dah sampai dekat atas gunung. Dekat atas sekali. Boleh tengok view kat sini. Memang cantik. Kita satu lah, so apa beli sesuatu. Lawa memang cantik view. Kat belakang. Dekat mana? Mana ada orang ni? Bapak nice ke? Jom, tak sabar nak minta burger. Let's go. Kita orang beli aiskrim. Tengok sikit aiskrim. Ada coklat. Macam-macam. Ada mango ni kita ambil. Coklat dengan mango. Ni kedai dia kat sini. So dekat sini harga dia 5 Swiss franc. Dalam 5, 10, 15, 30 ringgit Malaysia. Satu ni 30 ringgit Malaysia. Opa kita. Buat jadi aiskrim. Ya. Coklat. Macam mangga yang dekat Review sikit. Datuk Syukri. Hampir sama macam ni. macam Datuk Syukri punya. Yang ni juga sedap. Anak amang Datuk Syukri tak sedap. Ini juga padu. Macam Datuk Syukri punya. Enggak sedap. Buat video. Macam passion fruit pun ada tak? Sedap. Mangga. Sedap. Ya Allah pula ni. Betul lah. Okey je. Okey je. Itu rasa pasal. Okey je. No. Sedap. Minum. Okey. Memang pure. Kuat tu ke? Tadi. Baik gila. Ni preset. Ni coklat kan? Budak. Sekarang kita dah beli tiket nak naik tobogan. Kandested dia tulis. Jom kita naik tobogan. Let's go.
Nampak ni beratur nak naik tobogan. Nak naik beratur. Tapi kalau ikutkan tak boleh bawa kamera. Tapi kita buat dia. Kita terasa wala burn muka. Burn Okay guys, sekarang ni kita dah naik tobogan. Takut dah. Gempak siut. Ya, ni nice dah. Jom kita try. Okay, takut ya. Boleh slow, ya Allah. Okay. Wah. Ni break tarik ke atas guys. Sambil tengok view. Takut siap. Slow. Lawa guys. Wah, view. Tobogan. Break sikit. Takut lah. Tu jalan dia kat bawah tu guys. Nampak oh. Tu bukit nampak. Yang view memang cantik lah. Tak ada cakap lah. Gila. Okey tu. Jom, kita selekor laju sikit guys. Jom, let's go. Laju. Wah, view cantik ah. Sekali lagi. Nampak? Tasik Oshinense. Lawa. Memang manas kita. Jom. Let's go. Jalan kaki jauh daripada sana. Buat sana. Sana. Jom. Okey guys, sekarang kita berada dekat di sekitar Oshinense. Tempat yang viral dekat belakang tu. Tengok kat belakang tu. So ni adalah kedai-kedai dia. Segala siapa datang ni boleh lepak kat kedai ni. So dia ada bas juga guys. Dia ada bas. So kalau naik bas pun naik kata RM50 dewasa, satu dewasa RM50 per. Air mineral RM25 satu. Memang steady. Panas-panas macam ni bayar je lah. View kat sana memang lawa, cantik. Nak masuk dekat Lake Blausi. Masuk kat sini kita lagi tengok tasik. Dengan dikatakan tasik yang viral, lawa, cantik. Jom beli tiket kat luar sana guys. Korang boleh masuk kat sini. Let's go. Alright ya, kita dah. Lawa weh. Lake Blausi. Dah sampai. Tasik Cermin. Cantik. Lawa, nice. Wah, cantik. Kita pergi tengok. Cantik ni. Wah. Cantik. Ya Allah, jernihnya air. Masya Allah, air dia. Ikan. Ada ikan kat sana. Lagi berbaloi ni. Lawa. Ini dia. Boleh naik lagi sampai ke sana. Jernih kemain air. Ni bot ni berapa naik ni? 17. Ada ikan. Lawa. Cantik. View daripada sana. Lawa. Nice. Muka dah burn. Lawa. Allah Akbar. Heady nak turun pula dah.
Alright guys, sekarang kita berada di Green the World. Kita nak lepak-lepak dekat Green the World. Kena naik kabel car sampai ke atas selama 30 minit. Berbaloi duduk dalam kabel car sebab memang tinggi gila. Green the World ni antara tempat yang paling famous dekat Switzerland. Kalau korang yang datang Switzerland, boleh singgah dekat Green the World. Dekat atas sana macam-macam boleh main guys. Memang nice gila. Jom, let's go. Okay guys, dah masuk dalam kabel car. Kita nak ke Green the World. Tepi kakak dia nak ambil gambar. Nice. Setiap gunung ada paragliding. Lawa. Dia boleh sama je. Pergi situ sama, pergi sini sama. Dia sebab tu je ni. Dia bapak jawab ni. Setengah jam. Tu kata Adelia tak boleh pisau. Pengen nangis kan. Kenapa nak yang Aisyah susah? Hara sebelah ni. Okay guys, dah sampai dekat Green the Walk first. Berada di top of Europe. Kalau korang baca kat sana tu, dia ada tulis top of Europe. So inilah Green the Wall. Nak main permainan korang kena turun bawah. Dia macam banyak-banyak jenis permainan. Korang kena naik ke bekah, turun bawah ada satu permainan lain. Lepas tu banyak game kat sini. Jalan kaki lagi. Dapat jalannya. Wow, putih beliung. Wah. Putih beliung. Dia tak bawa payung. Kena berjalan. Semalam dah penat berjalan, hari ni berjalan lagi. Jom. Let's go. Ada salji sikit-sikit kat atas. Gempak tu. Gila tu. Memang gempak. Bersojang ni. Wah, nice. Lawa. Haidee. Haidee. Jauh punya. Penat guys. Semalam berjalan pun tak habis lagi. Ni berjalan lagi. Memang kurus lah. Tapi kat sana salji banyak tau. Hello. Jom, let's go. Hari ni berkelah lah kat sini. Santai-santai, makan dulu. Lawa view. Nampak je. Berkelah dulu, santai dulu. Cakap sikit makan apa? Kita makan smash burger. Okey. Made in Switzerland. Tunjuk sikit. Gigit sikit. Sambil tengok view belakang. Berada kat mana ni? Ada dekat Green the Wall. Okey, apa kita nak buat kat sini? Aktiviti pertama kita nak makan dulu. Makan apa bang? Smash burger. Made in Zorawang. Apa ni? Burger mana? Burger daripada Switzerland. Burger daripada Switzerland. Siapa masak? Saya makan sikit. Abang masak. Abang masak? Awak nak burger mana? Gila sedap. Berapa per 5? 8 per 5. Mantap. Smash burger. Makan dekat Gunung Fujiyama. Lawa lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Okey, sekarang ni kita nak pergi jalan kaki dekat First Cliff Walk. Jalan kaki seberang sana, naik bukit, turun bawah. Jom, let's go. Kita tengok view kat sana. Ini dia guys, First Cliff Walk, top of Europe. Jalan kaki. Gayat. Sekarang ni kita berada dekat atas ni guys. Tinggi gila. Bagi nampak atas tinggi. Nampak tu kat bawah. Gambar tak? Okey, jom ambil gambar. Jom, let's go ambil gambar. Gayat weh. Cepat kita ambil gambar pula. Jom. Okey. Syuk. Okey. Tak payah pegang. Semua tengah ambil gambar guys. Kena ambil gambar laju-laju. Bawa orang gambar belakang. View memang cantik memang tak relax view. Okey ke? Sejuk pun. Sejuk. Okey, jom kita nak pergi jalan kaki. Naik dekat puncak, dipanggil apa je? Cliff Walk, top of Europe. Ada mikrofon kat kan. First Cliff. Hello. Aduh, abang pakai DJI sekarang. Nak. Abang bawa pula. Lambat ini memang tak ada arah patut. Mana? Cantik. Mana? Ada nama BKL. Jom, kita gerak. Jalan-jalan. Gayatnya. Habis kita kena bawah, mana serik. Sini. Lawa view. Steady. Gayat weh. Mana yang lain? Jom. Depan tu luas sikit kamu jalan. Pegang adik backup. Backup. Gayat tapi fikir tadi takut mana? Kakak, taklah kau ambil gambarnya ke? Cakap kau ambil ada macam ni. Habis kita buat telefon, mula telefon kakak je. Memang best. Jalan ke depan lagi guys, jom. Ada air terjun lagi. Dekat tu. Situ ambil gambar. Memang padu. Wah. Yelah gambar apa? Depan gitu. Okay guys, nampak ni kita berjalan. Goyang weh. Jangan goyang. Seram ni ya Allah. Tapi view kat bawah tu. Goyang. Sini slow. Tak gaya. Steady nak apa? Jom. Okay, jom. Ada air terjun guys. Beratur nak ambil gambar belah sana. Tapi view memang tak relax. Jom. Cepat. Okey guys, sekarang ni kita orang berada di, nampak tak tu? Air terjun dekat Lauterbrunnen. Air terjun paling padu. Nampak. Ni keluar air kat sana. Okey, ni di sekitar Lauterbrunnen. Macam mana? Okey? Okey Destinasi terakhir kita. Destinasi terakhir. Sebelum kita berangkat ke Zurich, ini adalah destinasi terakhir kita, berada di Lauterbrunnen. Dia famous dia benda ni lah, benda air terjun ni. Jalan sana, jom. Jalan ke sana. Guys, dia ada satu boleh naik ni boleh naik belah sana. Nampak ke aku tunjuk belah sana? Ada satu boleh naik ke dalam gua. Boleh masuk dalam gua. Kalau nak lagi dekat dengan air terjun. Sini orang tengok lembu guys. Nampak tu ada lembu lah. Sini pun ramai. Teduh lah, kawasan teduh. Dia bergambar dengan lembu. Tu kalau korang nak naik atas, korang boleh naik atas sana. Yang mana suka mendaki. Nampak? Kan ramai ni. Wah. Excuse me. Okay.
Nampak? Oh, tinggi juga. Tinggi ke nak naik ni? Ya. Okey, ini dah di sekitar Lauterbrunnen. Memang cantik awak tu. Air dia lawa. Apa dia? Tu air minum. Belah sana. Jom ambil air. Jom kita pergi ambil air minum. Biarkan nak rakam. Buang. Tak payah. Buang, okey. Ambil air minum. Ni boleh minum air. Air baru ni. Apa dia? Nampak orang tak ada air kan? Air kat sini, air tepi jalan ni boleh minum. Tak ada masalah. Boleh minum. Sebab air segar. Brunnen. Sejuk gila. Minum. Okey guys, sekarang ni kita berada dekat bandar Interlaken semula untuk beli penampal peti, lepas tu beli kicik-kicik. Tunjuk sikit mana penampal peti tadi. Tunjuk sikit penampal peti tadi. So kita dah membeli belah. Beli belah, ada penampal peti. Ni ada magnet, ada kitchen dan beli baju sikit. Ada t-shirt tulis Switzerland. Lawa. So sekarang ni kita berada di kedai kebab Sport West. Sini harga kebab dia 12 Swiss franc. Ini yang betulnya, yang sebenarnya chicken shawarma 12 Swiss franc. Kita order kat kedai ni. Kedai ni. So dalam RM70 satu. Not bad lah, boleh lah. Kita tengok sedap ke tak sedap. Kenapa ya? Tak lah. Okey guys, total kita beli kebab dekat tepi jalan ni. Suap dulu. Allah mengamuk pula dah. Total RM166, dua kebab dengan satu french fries. Sedap. Sedap makan fries. Dah seminggu tak makan fries. Sedapnya. Kita pergi lalu. Wah, rezeki anak soleh. Ni ini dia export kebab ni sikit. Export pizza dia. Dua kebab dan satu french fries RM166. Let's go, kita makan je lah. Tapi kebab dia memang padu lah. Jom, let's go. Kita dah nak balik dah.